Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, Kak Zai nak share dengan you all. Okey, ada permintaan daripada follower untuk dia bertanya tentang macam mana nak scan QR melalui galeri phone. Okey, terima kasih yang bertanya untuk follower Kak Zai dekat TikTok ni. Terima kasih. Okey, untuk request soalan ni Kak Zai akan buat tutorial untuk scan QR melalui galeri phone. Okey. Okey, selalu ni kita kalau nak scan QR untuk payment, kita selalu menggunakan QR fizikal kan. Contoh macam ni, Duit Now, contoh macam Touch and Go. Okey, apa-apa QR melalui aplikasi tertentu. Okey. Selalunya kita akan buka scan dekat apps kita punya bank. So kita terus buat QR kan. Tapi ini contohnya kita buat payment melalui atau buat pembayaran ataupun buat pembelian melalui QR. Contohnya cara kita beli-beli ataupun kita nak buat payment melalui phone antara pihak kedua. So Kak Zai nak tunjuk macam mana kita nak show kita punya QR pada pihak kedua, and then kita boleh buat payment direct dengan phone dia menggunakan phone galeri apabila pihak kedua send QR tu pada pihak kita. Pihak kita diri sendirilah. So tak perlu pun QR fizikal macam ni, kan tak perlu. So Kak Zai nak tunjuk tutorial. Okey, scan QR dekat galeri. Okey, kita buka dulu apps bank, contoh bank Maybank. Okey, and then kita buka scan dan kita pergi klik dekat teks warna biru tu, scan QR code from gallery. Dekat situ yang kita kena, sebab ada yang tak tahu macam mana nak scan QR melalui phone. Okey, contoh klik dulu scan QR code from gallery, klik kat sini, and then rupanya dia besar kat bawah tu, apa seperti bawah tu. Ya. Okay, kita tekan sini, kita tekan QR terbaru, kita pergi dekat bawah ni, terus masuk. Okay, terus tekan, kita bagi contoh kita tekan 1 sen, baru kita tera nama penerima, and then kita tekan pay now. Okay, payment successful. Okay, itu sahaja, sangat senang.